terima kasih kerana hadir ke mesyuarat pertama kita. Hari ini kita nak bincang beberapa perkara penting untuk program jamaah anak yatim yang bakal kita laksanakan. Saya serahkan kepada Timbalan Pengerusi untuk teruskan. Terima kasih Farah. Sebelum saya mula, saya nak cakap yang hari ini SU tak dapat datang. Jadi pertama sekali saya rasa kita perlu tetapkan tarikh yang sesuai. Saya cadangkan kita buat program ni 13 Jun sebab 13 Jun ni hari Jumaat. So ramai yang cuti, ramai yang free time hari tu. So semua okey ke dengan tarikh tu? Okey, boleh. Saya sebagai penahari, saya pun setuju dengan tarikh dan masa tu. Kalau kita buat pagi, bajet makanan pun lebih mudah untuk kawal. Lepas tu biasanya keperluan makanan lebih mudah dapat berbanding waktu tengah hari atau malam. Saya akan kira semula bajet anggaran jumlah peserta nanti. Kalau ada sebarang perubahan bilangan peserta ataupun keperluan tambahan, boleh maklum lebih awal supaya saya boleh sesuaikan bajet. Saya sebagai JK Logistik, saya ada buat survey tentang tempat tu. Ada satu pusat kebajikan di kawasan Gong Badak ni sesuai untuk buat program ni, iaitu Pusat Pertubuhan Kebajikan Batu Sakinah. Tempat tu ada dewan, kawasan yang luas dan mereka terbuka untuk anjurkan program sebegini. Okay. So, tambahan pula tempat tu pernah digunakan untuk program sukarelawan UMT sebelum ni. Dan ruang dia pun sesuai untuk jamuan dan buat aktiviti. So, kalau semua setuju, saya boleh terus hubungi mereka. Pendapat saya sebagai AJK protokol, tempat tu memang sesuai. Dari segi atur cara, saya boleh bantu untuk susun supaya semua dengan lancar. Mungkin kita boleh mula bacaan pengerusi dan seterusnya aktiviti bersama anak-anak. Okay, terima kasih pengerusi. Sebagai AJK makanan, merujuk kepada perancangan program yang dijadualkan berlangsung pada waktu pagi, sehingga tengah hari ini saya mencadangkan agar menu yang disediakan adalah secara ringkas tetapi mengenyangkan untuk para peserta. Sesuai untuk tempoh masa tersebut dan keperluan peserta. Berdasarkan anggaran kehadiran seramai 50 orang yang terdiri daripada anak yatim, urus setia dan sukarelawan, saya akan bagi belanjawan terhadap makanan ni, belanjawan dia pada next meeting kita. Boleh ke? Okey, baik. Saya selaku AJK hadiah. Untuk hadiah pula saya akan cadangkan kita sediakan cenderamata untuk semua anak yatim dan juga hadiah khas untuk permainan atau pertandingan yang kita anjur untuk senarai barang yang sesuai dan anggaran kos. Terima kasih. Saya sebagai selaku AJK Multimedia, saya akan uruskan semua dari segi dokumentasi dan promosi. Saya boleh reka poster dan juga sediakan video montaj untuk selepas program. Kalau ada tema, saya boleh mula design dari sekarang. Saya selaku AJK pengangkutan, saya akan uruskan pengangkutan untuk urus setia dan sukarelawan. Kalau kita mula jam 8.30 pagi, mungkin kita kena berkumpul seawal 7.30 pagi di kampus. Saya akan buat semakan dengan unit pengangkutan UMT nanti. Baik, terima kasih semua atas cadangan yang bernas. Sebelum kita tutup ni, saya nak kita tetapkan satu tema rasmi. Daripada pihak saya cadangkan macam menyemai kasih, mengukir senyuman sesuai dengan objektif program dan golongan sarangan kita. Terima kasih cadangan yang sangat baik. Tema tu sangatlah sesuai dengan program kita. Saya boleh mula reka bahan visual berdasarkan tema tersebut. Saya akan menggunakan warna yang lembut yang boleh menaikkan suasana ceria. So,
memandangkan pada tarikh tersebut terdapat program lain yang telah dijadualkan, program bersama anak-anak yatim ni kita akan tangguhkan dan jalankan pada tarikh yang lain yang akan dimaklumkan kelak. So, terima kasih atas komitmen semua orang hari ini. Perbincangan boleh bersurat. Baik. Thank you.